Apakah hukum isteri lebih dalam menanggung nafkah keluarga sedangkan suami hanya memberi nafkah ketika dia kehendak sahaja? Kok mana pula? Apakah hukum isteri lebih dalam menanggung nafkah? Mana? Keluarga. Suami beri nafkah tidak cukup gitu. Dengar baik-baik. Bila kita berkahwin ada dua benda wajib. Pertama namanya nafkah, pertama namanya mas kahwin, kedua namanya nafkah. Bila wajib bayar mas kahwin? Selepas selesai ijab kabul. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bila sah nikah, wajib mas kahwin. Kalau mas kahwin sebut 100, wajib bayar 100. Mas kahwin sebut 1000, wajib bayar 1000. Mas kahwin sebut 1 juta, wajib bayar 1 juta. Masa tu. Kemudian bila duduk berdua dah. Tak kira lah duduk homestay ke, duduk rumah sewa ke, rumah sendiri ke, duduk berdua dah, wajib nafkah. Siapa wajib bayar? Suami wajib bayar. Dah kalau bini tu kaya, wajib juga bayar. Bini 80,000 sebulan gaji, kontraktor kelas A. Laki 800 ya, timbalang JPKK. Wajib juga bayar kepada bini nafkah. Apa dia? Duit untuk makan minum, duit untuk beli pakaian, duit untuk rumah selama sebulan. Mana lebih kurang kalau kita bandar ni 2,000 seorang kurang bini. Kalau alik keluarga ni 1,000 lebih kurang. Okey? Jadi contoh mudah 1,000 sebulan. Faham lagi contoh? Kita sengaja tak beri hutang 1,000. Siapa mati dekat hutang. Sengaja pula bulan depan tak beri 2,000 hutang siapa mati. Tapi kalau kita wajib beri 1,000 bulan ni, kita beri 800 saja tak cukup. Bini kata 200 tu halal lah bang. Tak wajib dah. Bulan depan pula baru wajib 1,000. Jadi kita hidup dengan bini kita 30 tahun. Bini kita pun kira-kira lah. Ada 3 bulan tak bayar. Faham? Ada masalah hari tu. Faham? Sebulan 1,000. 3 bulan tu tidak halal. Wajib minta dengan bini kita. Yang 30 tahun kita duduk bersama, ada 3 bulan abang tak ingat bayar nafkah. Tak? Dari 3,000. Kalau mu suruh bayar, aku bayarlah. Aku cari pitih. Kalau mu halal, tak apalah, terima kasih banyak. Kena kata gitu ke bini. Faham? Bini kata tak apalah bang, kita hidup bersama lama dah, tidak halal. Wajib bayar. Dah tak halal, nak kata ke mana? Faham? Itu dia, pandang ke muka mu. Tak? Jelas lagi ya. Jadi kalau kita tidak mampu kerana hilang duit, kena dicuri dia orang, kena tipu dia orang pada bulan tu, dimaaf syarak, tidak berdosa. Tapi jadi hutang, jadi zimmah. Kalau sengaja tak bayar, itu berdosa. Soalan seterusnya. Sebab tu ni kalau kita nak poligami, nikah lebih pada seorang, pergi jabat agama bandar, dia beri borang poligami, dia tulis kat gaji tu RM9,000 minimum. Siapa sini gaji RM9,000? Cuba bangun, aku nak selfie dengan dia. Nampak? Nak boleh 1,000 pun telarah lah dalam.